Seminggu dua ni viral. Orang ambil berkat dengan kubur arwah Nurli dan juga orang ambil berkat dengan Al-Quran yang ditulis tangan oleh arwah Nurli. Benda ni tak salah pun. Cuma apa yang salahnya, kita ni pergi ambil berkat dengan kubur dia, kita ni pergi ambil berkat dengan Al-Quran dia, tapi kita tak ambil pengajaran. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala muliakan arwah Nurli? Allah Subhanahu Wa Taala muliakan arwah Nurli ni adalah disebabkan amalan dia. Dia adalah seorang pelajar hafizah. Dia khatam Al-Quran, dia ingat Al-Quran dan dia beramal dengan Al-Quran yang dia hafal tu, yang menyebabkan dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini. Tapi kita hanya tahu ambil barakah pada kubur dia, ambil barakah pada Al-Quran dia. Tapi kita tak ambil pedoman apa yang telah diamalkan oleh arwah Nurli. Patutnya kita kena lebih sedar bahawa yang memuliakan arwah Nurli ini adalah Al-Quran yang dihafal oleh dia. Jadi kita kena jaga Al-Quran. Kalau tak mampu nak hafal pun, kita baca Al-Quran, kita fahami Al-Quran dan kita ikut apa yang Al-Quran perintahkan kepada kita. Itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang terbaik untuk kita ambil kebaikan daripada apa yang berlaku kepada arwah Nurli. Jadi insya-Allah pakat-pakat share supaya kita boleh ambil pedoman ni, kita boleh baiki diri kita. Jadi jom share video ni supaya kita boleh ambil pedoman daripada apa yang berlaku dengan peristiwa arwah Nurli ni, supaya kita pun dapat tingkatkan lagi amalan kita. Kita dapat banyakkan untuk membaca Al-Quran dan jaga Al-Quran dalam diri kita dan beramal dengan apa yang Al-Quran. Insya-Allah.